lux mahal tapi tak boleh pakai sebab nampak tak cantik. Tapi yang dia advertise tu nampak cantik. Pernah tak macam tu? Kalau pernah, jom aku share. Korang kalau perempuan stay lama je. Contohlah, korang tengok betapa cantik dan lawanya putih-putih yang ada dekat dalam video ni. Ini shoot dengan anamorphic. Lens tu pun main peranan, bukan kamera je main peranan. Dan aku rasa ramai dekat sini yang memang dah habis banyak duit beli lux. Aku dulu pun dah, orang cakap dah mungkin dah beribu lah aku habis duit beli lux ni. Beli sikit-sikit. Tengok yang ni cantik aku beli, tengok yang ni cantik aku beli, tengok yang ni cantik aku beli. Aku rasa ramai je dekat sini buat benda yang sama. Dan aku nak share dengan korang kena stop buat benda tu. Dan mungkin lux yang korang dah pernah beli tu sebenarnya dah cukup cantik dah untuk diguna pakai dekat apa-apa jenis footage sebenarnya. Cuma korang kena tahu untuk shooting punya part sahaja. Aku ada screenshot lah a few. Korang boleh tengok kat sini kan, before after. Dia buat before after. Okay, ni yang kita screenshot tadi, korang boleh tengok. Aku boleh pick any lux dan aku just apply, automatic nampak cantik. Aku ambil yang ni pula, automatic nampak cantik. Ataupun aku nak guna lux aku sendiri, contoh kan, lux yang aku buat ke, automatic nampak cantik. Ambil yang ni ke, automatic nampak cantik. Tapi now kalau kita compare dengan aku shoot dekat belakang aku dinding je, benda kosong, tak ada apa-apa yang interesting dekat dalam video tu, apa-apa je lux yang ada. Apa tu? Absolutely like night and day. Korang kena buat banyak lagi adjustment. Tapi kalau tempat tu cantik, ini kalau yang aku sendiri shoot, aku pergi dekat Sony Center itu hari. Korang boleh tengok, aku letak any grade. Aku boleh pakai power grade yang aku buat, lux yang aku beli ke, yang pernah aku beli dulu ke, yang lama-lama dulu ke. Aku boleh letak mana-mana je. Starting point dia memang dah automatically akan cantik. Sebab apa yang kita shoot tu memang dah cantik in the first place. Lux yang sama basically, tapi this one aku boleh one click, adjust exposure sikit, dah settle. Jadi aku nak korang faham, sebenarnya lux ni, korang kena treat dia as a starting point untuk korang start korang punya color grading session. Ada juga lux yang tak boleh digunakan untuk di malam hari, ada yang boleh digunakan di malam hari, ada yang overall tapi kena tweak here and there. I'm not against orang yang jual lux, sebab one day aku sendiri pun akan jual lux dan ramai je orang jual lux. Cuma aku nak korang faham the fundamental behind using the lux. Dia bukanlah like korang guna lux ni dan korang treat dia sebagai just one click and then done. Kalau korang tak nak dengar cakap aku, Korang dengarlah cakap saya. Saya cakap benda yang betul ni. Tolonglah percaya. jadi lepas ni korang boleh godeh-godeh balik lux yang korang dah pernah beli tu. Korang just kena belajar shooting properly. Then the lux akan work properly. At least for a starting point is gonna be a very good start.